Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Meow. Hari ni aku nak unboxing satu packaging dari P22 dah sampai dekat rumah aku. And this one ialah yang kedua. Yang pertama aku nak unboxing tapi aku tak buat video. So yang kedua ni aku nak unboxing dan jom kita tengok apa yang ada dekat dalam ni. Besar weh. So dalam ni dia ada banyak barang tau. Sebab aku check out banyak barang. And yalah, dia banyak barang lah dalam ni kan. So jom kita tengok satu persatu barang apa yang ada dekat dalam ni. Dengar cerita barang dia lagi murah daripada daripada Shoe. So jom kita tengok. Let's go. So balutan ni memang agak banyak. Kita kena unbox lah. Wow. What's this bro? Aku rasa kan nanti next time kalau ada budget. Aku rasa next time kalau ada budget lebih kan, aku nak buat macam on top, camera on top. Depan on top. So pada depan nampak, daripada atas pun nampak. Betul tak? Ini. Wih. Guess what? It's a dice. Wih, tengok ni. Aku rasa aku beli ni as a stool. Tempat duduk. Ya, it's a stool. Tengok, ni tapak dia. So, nak duduk, just letak macam ni, yang korang duduk atas ni. So, macam kalau berkumpul ramai-ramai tu kan, baling. Nombor 2. Tak apa, kita buka dulu. Okay, start tepi. What is this? Oh, nampak macam kotak besar. Okay, ini macam kasut. Okay, so, buka lagi. Ini tak tahu apa. Ini pun tak. Oh, banyak lagi. 1, 2. Habis. So kita ada 1, 2, 3, 4, 5 dan juga dadu 6. So dalam satu packaging ni dia ada 6 barang. So yang pertama kita ada dadu. Okay, kita buka yang kecil dulu. Paling kecil. Kita buka daripada kecil hingga ke besar, okey? Kita kena bawah sikit kot. Okey. Ni yang kedua. So kita unboxing. Apa Weh, mana penutup dia? Weh, comel. Guys, tengok ni. Tak nampak dah sekejap. Tengok ni. Comel gila. Tengok tu. Hai, nama saya Shinchan. Hello. Cutleries. It's a cutleries, you know. Yeah guys, it's a cutleries. Kita ada spoon. This one is a fork. Got a spoon. We got a chopstick also. Comel. Okay, so ni boleh bawa pergi kerja. Korang tengok kau ni budak-budak ke? Yes, I'm. Tengok penutup dia. So comel. Tengok. Crayon. Shinchan. Okay, so tu yang kedua. And yang ketiga, nipis. Aku tak tahu beli apa ni. Nipis gila. Ni macam orang kata beli angin. Unbox first. Wih. Weh, tapi dia printed. Aku ingat dia macam, tengok tak? Dia printed weh. Tapi nice lah. Tak tengok design apa? Ting. Nintendo Switch.
Tapi dia printed guys. It's printed. I thought yang macam, tapi tak. But it's okay. Nanti aku try sarung dengan phone. We will see. And the next one is besar sikit. Wih, comel. Comel. Oh my god, so cute. Itu ada warna kelabu, warna coklat. Comel gila. Oh. Nak buka tak? Dah ya. Okay, next kita tengok. Okay, next. Okay, next. Ni barang apa Kita buka sekejap. Ya. Wait. You guys know what is this? This is fish. Oh ya, ada nampak depan ni. Tada! Tu apa? Cadar lah, cadar. Cadar. Itulah cadar. Sekejap nanti aku buka, nanti nak tunjuk ke? Tak apalah, aku unbox dulu je lah video ni kan. Nantilah aku buat video nak tunjuk. And the last one. Ada this one. Tada! Ni ialah kasut. You guys know. It's a shoes. A shoes? No! Kasut. Ini yang warna-warna tu pun macam bukan. Okay. Baiklah, kita save simpan dulu. So, kita ada barang pertama. Barang kedua. Tada! Ketiga. Ciao. Keempat. Stitch. Kelima. Kasut. Dan yang paling rare sekali, tempat duduk. Aku tak tahu ni tempat duduk ataupun tempat cakar kucing. Korang rasa? Boleh jadi juga kan tempat cakar kucing kan? Tengok dia macam disarungkan satu kotak yang disarungkan dengan kain yang berbentuk dadu. So, yeah. Itu saja guys untuk this one P22 punya unboxing. Kalau korang suka dengan konten ni, aku tak tahu lah korang suka ke tak. Just komen je apa-apa. Kalau tak suka pun tolong komen sebab aku cuba baru nak berjinak-jinak lah. Tapi kalau macam tak ada sambutan, aku pun tak nak lah berjinak kan. Kalau ada sambutan, then okay. So kalau tak ada sambutan, inilah kali terakhir korang jumpa aku. Kalau ada sambutan, this is a first video yang korang suka kot. Tak tahu lah suka ke tak. Unboxing je pun. But yeah, see you guys to the content. Oops. But yeah, see you guys to the next content. Bye bye. Assalamualaikum. Sas.